Elakkan daripada kita menyekat angin tu. Wassam. Wassama. Kalimah yang pertama pada ayat ini iaitu wassama. Kalau kita lihat huruf waw berbaris atas, pastikan kita muncung untuk meraihkan makhraj pada huruf waw dan buka balik untuk meraihkan pula pada huruf waw berbaris atas. Wa. Tak nak separuh-separuh. Wa. Elakkan. Wa. Wassa. Huruf sin bertanda sabdu, pastikan kita kena raihkan sifatnya iaitu mengalir dan terlepas angin. Wassama. Elakkan daripada kita menyekat angin tu. Wassam. Wassama. Jadi berhati-hati. Wassama idza. Dekat sini kalau kita lihat mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah, maka ia dinamakan mad wajib muttasil. Ia dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Jadi kita kena cukupkan kadar harakatnya 4 ataupun 5. Elakkan daripada kita membacanya dengan kurang daripada 4 ataupun 5 harakat. Jadi berhati-hati.